korang, selamat datang ke podcast kami pada hari ini yang bertajuk Road to Tourism and Hospitality Showcase 2025. Untuk pengetahuan semua, podcast ini akan membicarakan tentang final year project yang mana showcase kami akan berlangsung pada 3 November 2025 pada hari Isnin. Adakah semua tahu tujuan final year project kami dibuat? Tujuan final year project kami dibuat adalah untuk memberikan ruang kepada pelajar semester 5 untuk memamerkan dan membentangkan hasil projek masing-masing. Ianya juga untuk memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap industri sebenar semasa penilaian oleh penilai industri. Tanpa membuang masa lagi, bersama saya pada hari ini, saya mau memperkenalkan Saudara Zul. Apa khabar Saudara Zul? Alhamdulillah. Di sebelah sana cantik berbaju kurung pada hari ini Saudara Lydia. Apa khabar Saudara Lydia? Okey, untuk Saudara Zul, boleh tak ceritakan sedikit pada penonton latar belakang projek? Okey, projek saya diberi nama Campfire Kit. Okey. Bila dengan nama pun kita mungkin dapat tangkap kot. Projek daripada apa? Projek saya ni dia berasaskan daripada sebatang pohon kelapa. Kita ambil daripada pohon kelapa tu kita menghasilkan empat produk yang berbeza. Okey, yang pertama kita hasilkan arang, kedua kita hasilkan lilin, ketiga fire starter dan yang keempat beg yang macam beg yes, bukan beg katil tu, beg. Okey. Jadi kita punya projek ni kami dapat idea daripada perbincangan bersama lah. Okey. Sebenarnya sebelum ni banyak kita lihatkan projek-projek yang lain tapi semuanya tak sesuai. Mungkin dah ada kan, dah pernah buat. Jadinya kami bincang-bincang dengan supervisor cakap ni projek yang terbaik untuk dibuat. Yang tak pernah lagi orang buat. Setakat ni lah. Okey, itu je dari Saudara Zul. Okey, untuk Saudara Lydia pula, boleh tak ceritakan sedikit cabaran yang awak hadapi dari awal awak start buat projek ni? Baiklah. Sebelum kasih projek sihat. Jadi kita kadakan dulu latar belakang projek saya ni untuk final projek. So untuk aktiviti kami buat Coco Bazar Space. Sama juga. Coco itu sendiri coconut dan gas kita buang bazar lah. Itu hampas. Jadinya beg pada soalan balik cabaran yang kami hadapi dari segi saya boleh listkan 3. Itu yang pertama daripada form start adalah mencari idea. So apa yang saya nak cakap pasal brainstorming idea ni, form start lagi. Benda ni kalau benda yang senang buat. Tapi hasil pencarian bersama SD dan tim kami rasa solution tu walaupun pada awalnya banyak idea yang telah kami kumpulkan tapi direct tapi at the end kami dapat tapi itu sahaja cabaran kami lah. Dan yang kedua dari segi masa. Okey, bila kita dah berada di pasar buat pada yang projek ni kita tahu kita akan bersama masa dan mungkin kalau orang yang tak boleh nak handle benda ni akan drag mereka sebenarnya. Jadi kami cabaran kami ambil as opportunity untuk kami didirikan menaik lagi pembelajaran itu sendiri. Jadi dari segi masa tu memang akan ada kesulitan masa dari dunia. Jadi apa yang kami buat kami bagilah masa kami terpaksa bekerja di luar waktu stay out sampai malam 3 hari. Itu benda yang normal. Tapi bagi saya cabaran juga akan membawa kenangan manis lah dan insya-Allah objektif kita akan capai untuk
Rasa. Rasa. And then last session ni sesi kewangan. Kewangan ni dia jadi satu kegagalan tapi as a student it's part of our journey. It's a part of our responsibility. So take it as a cabaran, take it as a good thing. Kita dalam menjadi kewangan tu kena softkan sendiri. Jangan sebagai satu alasan untuk kita tu student. Kita faham semua seperti itu. Satu dalam lambat ni Berusaha lebih lah. dan alhamdulillah daripada sini dan sebagainya sangat memberi respon baik lah. Jadi kita juga minimal sebaik mungkin untuk tidak menggunakan atau spend lebih kalau lah. Selagi kita boleh guna selagi kita boleh guna bahan-bahan yang ada daripada bahan-bahan yang ada contohnya macam untuk design sebagainya untuk show dan sebagainya. So kita gunakan dalam benda yang tak perlu pun kita spend ni untuk benda yang lebih macam kata ataupun yang lebih belanja. Kita tahu kan kita lah sudah kerja ni kadang-kadang kita tak kan padahal boleh je kena buat dan Okey, untuk saudara Zul, dari segi kos pula, boleh tak share sikit sebagai projek ni kan, macam mana awak arrange kan benda ni? Okey, untuk kos macam produk kami tak terlalu banyak spend dekat kos sebab kami punya produk kami rasa saya punya dengan Zalia ni macam adik-adik produk dua-dua kan. Jadi ni kami pun guna bahan buangan daripada sisi daripada orang yang tak guna dia kita pergi kita minta kita mohon daripada dia untuk guna bahan yang dibuangkan kan. Macam kami daripada arang tu kami menggunakan tempurung kelapa. Tempurung kan. Biasa kalau pergi kedai orang buat santai tu kan, dia orang tak pakai, dia orang buang je. Jadi kami approach, kami cakap mereka cakap boleh tak nak kelapa ni, nak kurung ni. Kita bayar pun boleh lah cakap kan. Tapi janganlah mahal kan. Sebab kita pun student cakap. Tapi dia cakap tak apa, ambil je. Dia bagi free je. Itu pun dah terima kasih kat situ kan. Boleh buat arang satu produk. Macam contoh kalau macam beg tu pun kami ambil daripada hasilkan daripada sabut. Sabut kelapa. Sabut kelapa tu kami pergi dekat orang yang sama juga. Memang banyak dah dia mana sifat tu kan. Dia dah berapa santai semua dia macam tu. Jadi kita ambil kita hasilkan mana boleh kita hasilkan. Macam itu memang kita kena guna minyak kelapa lah. Yang itu mungkin keluarkan kos sikit tapi tak terlampau banyak sebab kelapa kita tak ada mahal sangat kat Malaysia ni kan. Sebab kita punya sumber kelapa banyak. Saya daripada saya untuk daripada segi kos. Kalau untuk saudara Ria, saya tertarik dengan produk awak. Sebab saya juga suka makan burger. Jadi saya nak tahu macam mana proses PDP pada sebelum ni dapat membantu ke penghasilan produk ni? Banyak sangat bantu saya. Saya bagi daripada siksa lah. Contoh, kami ada belajar design, tak suka belajar nutrition je, apa nutrition yang setelah tak belajar cost control. Sangat membantu dalam perencanaan dan pembuatan produk ni lah. Sederhananya. So kami tak adalah silap. Tahu nak dia sangat memudahkan. Seterusnya banking accessory ataupun macam
boleh tahu kalau waste ni kan boleh impact kat environment di rural planting. Itulah Untuk FYP pula kan, sejauh mana impak FYP ni pada pandangan India? Dia sendiri as a student kan. So tapi pada saya yang pentingnya dalam banyak impact tu saya highlight mana yang dia boleh cakap kat television adalah impact yang besar lah. Kami baru-baru ni kami ada masuk pertandingan kan, iaitu pertandingan international security competition. International competition. So it was on 10 October baru-baru ni. Dan kami baru saja mendapat result pada 9 Oktober. Dia betul result untuk ke-19 lah. So kami masuk dalam dua kategori daripada tiga tu. Dua kategori tu adalah digital poster dengan video campaign. So untuk maklumat, video campaign kami hanya mendapat sijil penyertaan. Alhamdulillah. Dan tapi untuk digital poster tak membanggakan sebabnya kami ialah baru kita diploma dan untuk penyertaan pokok sebagai ini untuk FI je ada nak demo, tapi disebabkan kita kami punya semangat dalam berjaya sekarang sangat tinggi dan sarana SG dan sebagainya, dia tu beri impact untuk kami jalan ni and seperti di international. Dan kami saya dengan diri master from Malaysia, Singapura dan sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk puasa kami dapat tempat satu tiga, tapi kami dapat penghargaan sebuah tempat juga daripada 84 peserta. So itu adalah satu pencapaian yang berimpact daripada projek FY ini. Saya dapat tu untuk makluman para penonton dan jawatan. Sebenarnya bila saya nak komersialkan benda-benda macam ni, produk FY ini boleh dikomersialkan sebab saya tahu sebenarnya kalau FY ini project dia akan mati di situ saja, mati di seminar saja akan perlukan. So actually when you go as a team ataupun as a kita akan belajar untuk FY ini, kita sebenarnya boleh je bawa dia keluar untuk kalau nak dijalankan boleh bawa saya ni dengan penyampaian dan betul. Dan mungkin kalau ada orang cakap kalau ada rezeki lagi saya boleh komersialkan dia. Contoh macam main Ipoh lah kan. Kan kalau tak boleh main Ipoh. Macam mana? Saya bagi saya kalau untuk main Ipoh dia kita ada hantar kat dia daftar sebagai hak cipta sara. Jadinya kalau once ada company lain menggunakan nama tu atau brand atau nama yang korang-korang guna tu, tak boleh lah. Jangan kerja sama. Ya betul. Hal itu untuk plan masa depan lah. Bagus kan. Dan saya tutup cabaran untuk apa? Untuk impak tu. Projek kami tak akan capai lah. Projek di Pokok Bagas ini sendiri. Tahniah saudara India untuk kemenangan dalam pertandingan tadi. Itulah. Dari berbagai negara kan. Untuk saudara Zul pula, bagaimana yang kita tahu, event showcase pun tak lama lagi kan. So boleh tak kalau saya nak minta saudara Zul untuk share tips kepada pelajar-pelajar yang bakal menghadapi showcase tak lama lagi. Saya pun kena join showcase tu. Tapi kita share apa yang kita tahu dah kan. Okay, untuk showcase nanti yang adalah kita produk lah. Bila sebab
pertama showcase tu adalah produk tu kan. Jadi siap produk yang mana siap lagi, yang mana ada sikit nak touch up ke, nak upgrade sikit ke, siap kan, buat yang terbaik. Dan yang kedua booth, boleh set up bagi cantik, tapi kena dengan produk tu, janganlah produk apa ni, peti buat camping ke biar kena dengan tema tu. Lepas tu kena kawal preparation nada, kita macam langgar tak boleh. Kita memanglah panggil apa, rezeki Allah datang, tapi kita perlu usaha, doa, baru tawakal. Kena ada dua tu dulu. Halal buat tawakal. Okey. Lepas tu kena disiplin lah. Sebab kita nak nak present kita produk bukan pada orang yang sembarangan. Kita nak present dekat Allah. Dekat pendek-pendek jumpa. Jadi kita kena, dia bukan sekadar tengok produk kita, tapi tengok macam mana belajar body technique tu sendiri. Bila panel luar tengok belajar body technique semester 5, berpakaian macam ni pun macam apalah lagi yang bawah kan. Jadi kita kena tunjuk contoh yang baik lah. Dia ada apa-apa tips lah. Sebab pun nak turun dengan dia. Jadi kita dah sampai ke hujung podcast pada hari ini. Baiklah, sepanjang podcast ini urusan yang dapat saya buat ialah walaupun kita ada final exam, kita ada subjek lain ni kita nak kena score, tapi kita kena bagi komitmen jugalah pada FYP ni, bagi sepenuh komitmen pada final year project ni. Jadi untuk podcast kali ini saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel dan juga good luck untuk kedua-dua panel dan semua pelajar. May the best team win. So good luck. Seperti mana yang saya tahu, keputusan akan diumumkan pada majlis malam pre-graduasi yang akan berlangsung pada 5 hari bulan 11, betul? Pada hari Rabu. So, sajalah dari kami. Terima kasih.